Saya, Muhammad Alif Ilman bin Muhammad Nazri dengan nombor angka giliran 2021-23-404778 akan melaksanakan tugasan 3 subjek BMMB 3262 Kreativiti dan Estetika dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Tugasan yang akan saya laksanakan ialah aktiviti main peranan dan tajuk saya untuk hari ini ialah Alam Sekitar Tanggungjawab Kita. Alam sekitar adalah segala yang ada di sekitar kita. Udara, air, tanah dan makhluk hidup adalah sumber utama kehidupan kita. Namun, dengan pembangunan yang pesat, alam sekitar semakin terancam. Pencemaran, penebangan hutan dan perubahan iklim memberi impak besar terhadap ekosistem kita. Kita semua bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar. Mari kurangkan sampah plastik, jaga penggunaan air dan tanam lebih banyak pokok. Bersama kita, boleh mencipta dunia yang lebih hijau dan lestari untuk generasi akan datang. Aku pokok. Setiap hari, aku berdiri teguh, memberikan udara bersih, tempat burung berteduh, tempat manusia berehat. Tapi aku sedih. Batangku ditebang, daunku disiat. Manusia lupa. Aku inilah sumber kehidupan mereka. Agar ku tak menjalar dan ku tak membesar, rantingku hanya satu, burung-burung pun tak berteduh. Namun ku punya hati, walau gayaku yang begini, hidupku tak bererti. Akan aku rebah ke bumi. Tidak ku minta lahir ke dunia, tidak ku minta kayu begini. Bukan ku mahu kasih dan sayang, yang aku mahu hanyalah bajak. Aku sungai. Cuba tengok apa yang ada dekat sekitar kita. Dekat sungai, ada pokok, ada haiwan. Dalam sungai juga ada ikan. Ikan-ikan, haiwan-haiwan, pokok-pokok dan manusia memerlukan aku. Sebab aku ialah sumber bagi kehidupan. Tapi sekarang ni banyak sangat pencemaran berlaku. Tak percaya? Tengok tu. Ini sampah. Sampah ni manusia yang buat. Jadi aku sangat marah. Aku marah sangat dekat manusia. Aku manusia. Pencemaran yang ada dekat alam sekitar, pencemaran yang ada dekat sungai, akulah yang buat. Tak percaya? Tengok ni. Nampak? Aku yang patahkan. Pokok ni aku yang buat. Ada sampah lah. Itu akulah yang buat. Akulah punca kerosakan dekat alam sekitar. Mujur tak jatuh. Sampah? Siapa lah yang buang sampah tengah jalan ni?
Tengok ni. Ini sampah yang manusia buat. Tadi saya hampir terjatuh. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kita yang cemarkan alam, kita yang dapat balasan. Jangan buang sampah merata-rata. Kesan pencemaran alam sekitar. Pencemaran bukan sahaja memusnahkan keindahan bumi, malah turut mengancam kesihatan manusia, hidupan liar, kestabilan ekosistem. Bumi ini adalah satu-satunya rumah yang kita ada. Maka, mari kita ambil masa sejenak untuk memahami kesan-kesan pencemaran dan berfikir bagaimana kita dapat memainkan peranan untuk mengurangkannya. Tahu tak? Planet bumi berputar mengelilingi matahari dengan kelajuan 107,000 km per jam. Namun, ia kekal stabil untuk menyokong kehidupan. Mari kita pastikan ia terus selamat. Pencemaran tidak hanya tertumpu pada satu kawasan atau satu negara. Ia merebak secara global. Pemanasan global akibat pelepasan gas rumah hijau menyebabkan suhu dunia meningkat. Ais di kutub mencair, paras laut naik dan kawasan pesisir pantai berisiko tenggelam. Bencana alam seperti ribut taufan, banjir besar dan kemarau panjang semakin kerap berlaku kebelakangan ini. Ini menjejaskan jutaan penduduk di dunia, menyebabkan kehilangan tempat tinggal, krisis makanan dan migrasi besar-besaran. Dunia kita sedang merana dan kita lah yang dapat menyelamatkannya. Tahu tak? Jika semua ais di bumi mencair, paras air laut akan meningkat lebih daripada 60 meter. Cukup untuk menenggelamkan banyak bandar besar di dunia. Seterusnya, pencemaran air adalah antara ancaman terbesar dunia moden. Bahan kimia toksik daripada kilang, racun perosak, minyak dan sisa domestik mengalir ke sungai dan lautan. Ini mengakibatkan kematian besar-besaran hidupan akuatik, mengganggu rantaian makanan dan menyebabkan manusia kekurangan sumber protein. Penduduk yang menggunakan air tercemar berisiko tinggi dijangkiti penyakit seperti kolera, hepatitis dan keracunan logam berat. Malah, pencemaran air juga mengganggu ekosistem hutan bakau dan terumbu karang yang menjadi pelindung kepada pantai dan sumber hidupan di laut. Saya nak cerita, seekor ikan paus biru boleh menapis lebih daripada 3,000 liter air dalam satu sedutan untuk mendapatkan plankton. Bayangkan kalau air itu tercemar. Makin kuranglah paus yang ada dekat dalam dunia. Pencemaran udara berlaku apabila gas-gas berbahaya seperti bahan kimia, debu dan zarah halus dilepaskan ke atmosfera. Antara punca utama ialah asap kenderaan, kilang industri dan pembakaran terbuka. Pesan kepada umat manusia amat jelas, iaitu penyakit pernafasan, serangan asma dan juga kanser paru-paru. Hujan asid juga boleh terbentuk. Dia terbentuk bagaimana? Dia terbentuk apabila sulfur dioksida dan nitrogen dioksida dilepaskan ke udara dan boleh merosakkan tanaman, memusnahkan hutan dan menghakis bangunan. Paling membimbangkan, pencemaran udara menyumbang kepada pemanasan global, menyebabkan ais di kutub mencair lebih cepat dan menjejaskan keseimbangan iklim sejagat. Tahu tak, yang tanah juga boleh tercemar? Tanah yang tercemar oleh sisa toksik, logam berat dan bahan kimia industri tidak lagi subur. Akibatnya, hasil pertanian menurun, mempengaruhi bekalan makanan dan pendapatan petani. Lebih membimbangkan, racun dalam tanah boleh meresap ke sumber air bawah tanah, mengancam kesihatan manusia. Selain itu, pencemaran tanah menyebabkan hakisan, memusnahkan habitat haiwan kecil dan mengurangkan biodiversiti tanah yang penting untuk mengekalkan keseimbangan ekologi. Contohnya, cacing. Bayangkan kalau tanah tu tercemar, cacing juga boleh mati. Yang mana cacing memberi pengaruh yang besar dalam kesuburan pokok. Tanah yang terbiar akibat pencemaran mengambil masa ratusan tahun untuk pulih sepenuhnya. Percaya tak? Satu sudut tanah yang sihat terdapat lebih banyak mikroorganisma daripada jumlah manusia di bumi. Tahu tak? Pencemaran alam sekitar juga memberi kesan kepada hidupan liar. Pencemaran menyebabkan kemusnahan habitat, memaksa hidupan liar mencari tempat baharu yang mungkin tidak sesuai untuk kelangsungan hidup mereka. Bahan toksik di sungai dan laut membunuh ikan, penyu dan juga dapat membunuh burung yang menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat mereka untuk mencari makan dan bertelur. Di darat pula, bahan kimia yang terlepas ke tanah dan udara menyebabkan haiwan mengalami keracunan dan kecacatan. Jika berterusan, banyak spesies yang akan pupus dan keseimbangan ekosistem terganggu. Hilangan satu spesies boleh mengganggu rantaian makanan dan menyebabkan kepupusan berantai.
Tahu tak, burung layang-layang boleh memakan lebih 1,000 ekor serangga sehari. Bayangkan kesannya jika serangga berkurangan akibat pencemaran. Makin kurang burung dan juga dapat memusnahkan dan dapat memupuskan spesies-spesies burung ataupun spesies-spesies haiwan yang lain. Belum tamat, marilah bersama-sama kita menonton muzik video dengan tajuk Bumi Hijau Semula. Nina, hari ni kita ada misi selamatkan alam. Selamatkan alam? Nah, ambil ni. Jom kita pastikan alam sekitar hijau semula. Jom! Bumi kita, tempat tinggal kita. Oh, sungguh indahnya alam ciptaannya. Jangan biarkan ia tercemar kerana perbuatan kita. Alam sekitar, tanggungjawab bersama. Bumi kita, rumah kita. Di darat, air, udara, kita jaga bersama. Bumi hijau semula. Bumi kita, kawan kita. Kita saling memerlukan untuk hidup bersama. Jangan biarkan ia tercemar kerana perbuatan kita. Alam sekitar, tanggungjawab bersama. Bumi kita, rumah kita. Di darat, air, udara, kita jaga bersama. Bumi hijau semula. Bumi kita, rumah kita. Di darat, air, udara, kita jaga bersama. Bumi hijau semula. Bumi hijau semula. Ingat tau kawan-kawan, alam sekitar tanggungjawab bersama. Sekian, terima kasih.